Bawa duit ringgit keluar negara pasti tak laku. Emas adalah mata wang global, emas adalah mata wang universal, emas adalah mata wang antarabangsa yang telah digunakan dalam perdagangan dunia sebelum wujudnya pasport lagi. Ke mana negara pun kita pergi, emas yang kita bawa tetap ada nilai dan kita boleh tukarkan emas kita itu kepada mata wang tempatan negara yang kita pergi itu. Kalau kita pergi outstation atau vacation, bawalah emas untuk kita jadikan sebagai backup keuangan atau emergency fund. In case kalau ada apa-apa kecemasan, kita dilanda musibah, kita boleh jual terus emas kita tu untuk dapatkan wang tunai segera dan kita tak perlu susahkan sesiapa. Sebab kita ada backup keuangan dalam bentuk emas. Nilai emas sama saja di seluruh dunia ni, tapi kalau duit kertas tak sama mengikut mata wang negara yang kita pergi. Jadi tuan-puan, jika anda bercadang untuk pergi vacation atau selalu pergi outstation, jadikan emas sebagai backup kewangan apabila kita berada di luar negara. Bagaimana nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold? Klik link di bio Hafizul untuk daftar percuma akaun simpanan emas Physical Gap Public Gold. Hafizul bantu sebaiknya.